satu ketika dulu, budak misteri yang tiba-tiba dia muncul dekat satu tempat tu. Budak tu dia tak tahu asal usul dia, dia tak kenal siapa-siapa. Cara dia bercakap pun macam budak kecil yang baru belajar bercakap. Dia cakap tak oi. Tapi kan, kehadiran budak tu, dia sampai ucap kacir kan keadaan lah. Dan pemergian dia sampai ke hari ni misteri gila. Budak tu nama dia 26 Mei 1828 dekat kota Nuremberg, Jerman. Ada seorang budak lelaki yang umur dia lebih kurang 16-17 tahun tiba-tiba muncul di tengah-tengah dataran dengan ada surat dekat tangan dia. Dia jalan pun tak stabil, cakap pun tak terus, dan fizikal dia tu tak sepadan dengan umur dia. Surat dekat tangan dia tu katanya tertulis, aku nak jadi penunggang kuda macam ayah aku. Cara bagus lah dia nak tunggang kuda kan, jangan tunggang agama dah lah. Budak tu nama dia Kaspar Hauser. Senang cerita budak ni memang tak tahu apa lah. Aku pun tak tahu lah benar ke apa. Tapi bila orang tanya asal usul sendiri, tak tahu. Jalan nak balik, tak tahu. Main dari mana, tak tahu. Lepas dia muncul, bila dah lama sikit tu, orang start perasan yang budak ni dia makan dengan sudu, garpu pun dia tak tahu lah. Yang herannya juga, budak ni dia macam takut cahaya dengan takut bunyi-bunyi yang kuat. Dia jalan tu macam orang tak ada lesen tu. Tak teh. Melelong. Minum apa pun aku tak tahu. Budak ni aku tak tahu nak cakap. Mungkin dia ada skip zaman baby. Umur 16 pun tak tahu apa lagi. So orang ramai pun sesat lah kan. Lepas tanya. Dan ni antara kenyataan yang keluar daripada mulut budak tu sendiri lah. Mungkin awal-awal dia lupa, lepas tu lama-lama dia makin ingat. Katanya dia dibesarkan dekat satu bilik gelap sepanjang hidup dia. Tak pernah nampak orang langsung. Dia kata dalam bilik tu hanya ada katil jerami. Tapi bila part makan, katanya akan ada orang yang hulak makanan dekat dia melalui lubang pintu, dan orang tu pun tak pernah tunjuk muka. Lepas tu katanya lah sekali ada orang bertopeng mai jemput dia, ambil dia, bawa keluar. Lepas tu orang tu latih atau ajak dia cara berjalan. Bila jalan tu dah okey sikit, lepas tu terus tinggal budak tu dekat dataran Nuremberg tadi ni lah. Pelik kan? Takkan lahir-lahir terus jadi mangsa colek. Sebab dia punya jasad remaja, tapi akal dia tu budak-budak je. So lama-kelamaan kemunculan dia jadi viral lah dekat Eropah. Viral cara zaman dulu lah. Macam biasa lah, benda bila dah makin viral, makin banyak lah teori-teori yang keluar daripada mulut orang. Ada yang cakap budak Kaspar ni sebenarnya anak Raja Badin. Nama dia macam tu, aku tak tahu lah. Anak raja yang dibuang. Katanya kena buang sebab atas alasan perebutan tahta. Ada yang kata dia mungkin anak luar nikah dia raja, kena buang sebab malu nak jaga muka. Ada juga yang kata, budak ni pembohong je, yang hampa percaya kat dia bulat-bulat pasal apa? Senang betul kena candy. Ada yang kata mungkin budak ni dilahirkan untuk jadi bahan social eksperimen je. Mungkin mereka nak kaji macam mana kalau seorang manusia tu tak diajak basic needs daripada kecil. Maksudnya biar dia membesar sendiri. Tak payah ajak apa, biar benak kat situ. Nak tengok bingai tak bingai. Ada yang kata mungkin budak ni dipergunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan kuasa politik ataupun mungkin untuk keuntungan peribadi. Semua tu wallahualam lah. Tapi lah sekali ramai lah rakyat-rakyat jelata yang nak ambil belah dia. Dan dalam masa yang sama mereka nak kaji, mereka nak siasat lah tentang budak Kaspar ni. Yang bertambah peliknya, sejak kemunculan dia, ramai pula yang nak try bunuh budak Kaspar ni. Banyak kali juga dia terpaksa hadap serangan-serangan hendak. Tak tahu lah, mungkin dia ni bukan bingai yang biasa lah. Mungkin bingai limited edition lah kot. Susah jumpa bingai yang macam ni. Ada sekali tu, tak silap aku tahun 1829, budak Kaspar ni dia kena serang sampai dia cedera parah dekat bahagian kepala. Ada seorang lelaki misteri serang dia. So semenjak tu Kaspar hidup berpindah randah. Sat orang ni belah, sat kawan tu belah, sat kawan ni belah. Cara depa tukar-tukar tak mau bagi dia stay dekat satu tempat. Apa yang aku nampak rakyat-rakyat dekat situ depa macam sayang dekat budak ni tau. Mungkin ada golongan elit lah kot yang nak
tiau dia. Tapi tu lah, dia kan budak lah, agak-agak lah nak tiau dia macam tu. Cubaan demi cubaan, akhirnya Casper berjaya dibunuh oleh seseorang. Teknik pembunuhan ni agak strategik sikit lah. Suspek tu perangkap Casper. Suspek ajak dia jumpa. Kononnya suspek ni dia tahu asal usul budak ni. So dia ajak Casper jumpa lah, nak peringat balik. Casper pun macam termakan umpan lah. Dia pun nak tahu juga kan dia main dari mana. Jarang orang tak tahu diri tu main dari mana. Rupanya semua tu auto belaka. Dia ajak jumpa sebab dia nak bunuh lah. Aduh, Casper kena candy bai. Jasad Casper ditemui dengan ada kesan tikaman lah dekat dada dia. Tapi dia tak mati lagi tau. Dia sempat lah dapat rawatan. Malangnya 3 hari kemudian tu Casper telah disahkan meninggal. Tak silap aku waktu tu umur dia lebih kurang 21 tahun. Lama lepas daripada tu, tahun 1996, ada orang try buat uji kaji DNA Casper. Rupanya DNA Casper memang tak matching tau dengan DNA Raja Badin tu. Dia bukan keturunan dia raja lah. Cumanya ada pula yang petikai kan ujian DNA tu. Katanya mereka tak guna DNA daripada sampel mayat sebenar. Aduh, Fenin lah. Background Casper ni kekal misteri lah sampai ke hari ni. Banyak lah terbitan buku, biografi dan kajian psikologi berdasarkan kisah budak ni. Ada jugalah beberapa item yang katanya bukti kewujudan Casper. Antaranya surat yang dia pegang tu, surat report polis, surat doktor, report forensik, barang-barang peribadi dia dan kubur dia yang bertempat di Ansbach, Jerman. Kira banyak bukti fizikal dan sejarah lah kononnya. So tu lah, tak terungkai jugalah misteri budak Casper ni. Tapi kan, cerita bab budak Casper yang tak reti apa ni, ingat pula generasi baru lepas ambil result SPM. Result beratak, tidak hadir belaka. Lepas tu post dekat TikTok ayat-ayat sedih. Sabarlah wahai hati, kejayaan bukan hanya di sehelai kertas. Benok trend tu lebih kurang sama dengan benok Casper je aku tengok. Hang try komen teori hang tengok tentang budak Casper ni. Jangan lupa like, share, follow, subscribe. Banyak lagi kisah akan diludah.